Rempah ratus kita punca penjajahan, percaya tak? Sampai orang luar sanggup berlayar beribu-ribu kilometer datang ke Nusantara. Sampai akhirnya menjajah. Dulu cengkeh, buah pala, lada hitam, halia, kunyit dan macam-macam lagi tumbuhan tempatan bukan sekadar untuk menjedapkan makanan. Nenek moyang kita dah lama gunakan sebagai ramuan kesihatan dan perubatan berdasarkan pengalaman serta ilmu kearifan watan turun-temurun. Nilai rempah kita tinggi sangat sampai jadi antara komoditi yang mendorong perdagangan antarabangsa dan perebutan kuasa asing. Sebelum wujudnya industri farmasikul moden, alam Nusantara sendiri dah jadi antara sumber penting bahan dan ramuan yang bernilai kepada kesihatan manusia. Jadi sempena memperingati kemerdekaan, jom kita kenal semula warisan ni. Jati diri bukan sekadar tahu sejarah perjuangan menentang penjajahan, tapi kita juga patut tahu apa yang pernah menjadikan tanah air kita begitu bernilai di mata dunia, dan jangan biarkan ilmu warisan ini hilang. Jom gunakan semula rempah ratus kita sebagai sebahagian daripada penyembuh dan gaya hidup sihat. Dapatkan e-book Sut Perisai Keselamatan Muslim secara percuma dengan pembelian mana-mana produk Fabricol Apparel dari 8 Ogos hingga 16 September 2026 sempena Jualan Merdeka.